TMJ bawa cadangan production penyiaran bola sepak diuruskan sendiri oleh MFL. Tak lagi bergantung kepada hak penyiaran sedia ada yang consider gagal menyumbang kewangan kelab dengan konsisten. Lepas tu TMJ ada reveal pasal kes Please Lah Brother. Conversation WhatsApp di antara Timbalan Presiden FAS dengan Ketua Unit Pengadil. Aku tak nak cerita panjang pasal kes WhatsApp tu, tapi aku nak cerita apa poin-poin yang diketengahkan dalam meeting ni. Antara yang dibincangkan berkenaan dengan susunan jadual liga dan efeknya kepada kos perjalanan kelab. MFL cakap 25% perubahan jadual perlawanan adalah disebabkan oleh konflik pertandingan AFC iaitu ACL Elite, ACL 2 dan juga Shopee Cup. Selain itu disebabkan kerja-kerja naik taraf stadium, perubahan jadual di bulan Ramadan, penggunaan stadium oleh kerajaan dan keadaan cuaca. Yang teruk terkesan of course lah tim daripada Borneo. Kos perjalanan kalau musim perayaan boleh jadi 3 kali ganda lagi mahal.